Ramai orang tanya saya, "Bang, kenapa pakai Synology NAS yang mahal macam ni? Kan kita boleh guna DIY je, pakai komputer biasa boleh. Nak jimat lagi, boleh guna semula mini PC yang ada kat pasaran. Ataupun pakai je single board komputer macam Raspberry Pi 5 ni. Lagi jimat." Kalau kita sekadar compare harga je, NAS ataupun Network Attached Storage yang premium macam Synology ni memang harga dia lebih tinggi berbanding yang DIY. Kalau macam ni kita boleh pakai harga Raspberry Pi ni dalam 200 lebih kita boleh dapat. Dia murah, kecil, low power consumption tapi jangan expect laju sangat lah. Itu dari sudut harga. Kalau kita compare dari sudut kekuatan pemprosesan dia, Synology yang contoh yang model ini harga dalam 10,000 memang tak standard dengan ni. Raspberry Pi ni slow sangat. Dia mungkin standard dengan mini PC. Sebab ini 4 core. Ini pun dalam 4 core juga. Dia punya RAM ni 8GB. Mini PC kalau saya letak dalam RAM 8GB, CPU lebih kurang, maybe harga dalam 1,000 lebih. Mini PC yang ini 1,000 lebih ke 2,000 lebih. Ini harga dekat 10,000. Kita boleh nampak, setanding dengan mini PC je. Sebab kalau diikutkan, NAS ni adalah komputer yang akan menyimpan fail, kemudian komputer tu kita sambung dalam satu rangkaian ataupun network. Dan dalam rangkaian tu ada device-device lain yang berhubung. Bila kita bagi kebenaran device tu untuk akses fail dekat dalam komputer satu lagi tu melalui rangkaian, itulah NAS. Simple je, dekat komputer korang boleh pilih satu folder, properties, pergi dekat sharing. Kita advance sharing dan kita boleh share this folder. Terpulang nak letak nama apa, yang penting dekat permission ni sebab kita nak bagi kebenaran kat siapa nak guna. Kita boleh pilih untuk bagi kebenaran akses pada semua orang ataupun kita limitkan dia contoh untuk baca file saja. Tekan apply, ok, sekarang folder kita ni orang lain boleh akses. Kalau kita guna komputer lain dekat network akan nampak dia punya folder dan kita boleh akses. Tapi file tu kita tak boleh buat apa-apa. Nampak tu, gerak tak boleh, file nak masukkan file baru dalam folder ni pun tak boleh sebab kita boleh read saja. Untuk akses dekat komputer host tadi saya boleh create user dan bagi kebenaran pada user tu. Barulah sekarang saya boleh akses folder tu balik, connect as ataupun masukkan detail login yang kita dah create user tadi kan. Username, password dan connect. Alright. Folder ni sekarang kita dah boleh fully control. File dalam tu saya boleh ubah swipe ataupun edit, saya boleh save. Ataupun saya boleh masukkan file lain ke dalam folder itu. Inilah NAS, Network Attached Storage kalau saya guna mini PC. Okay, kalau saya nak DIY guna budget yang macam Synology NAS saya guna, kita boleh dapat komputer yang gedabak. Macam ini, yang laju. Ini. Dengan 10,000 tu saya boleh dapat prosesor sampai 16 core punya prosesor. Campur multi-threading dia 32. Processing power lagi tinggi, siap dengan graphic card lagi. RAM boleh sampai 64GB, lebih pun boleh. Kalau kita sentuh pula kemampuan untuk upgrade, DIY menang lagi. Boleh upgrade macam-macam. CPU boleh tukar, ni boleh tukar. Kita punya contoh Synology NAS ni yang dah siap satu set ni, tak banyak benda boleh upgrade. Kita boleh upgrade, mungkin RAM kita boleh upgrade, storage kita boleh upgrade, network kat belakang dia. Tapi itu je lah. Itu pun kita kena pakai Synology punya barang. Tak boleh main pasang je pakai orang lain punya. Kalau DIY ni macam-macam part yang kita boleh masukkan walaupun berbeza dia punya brand. Bila kita compare macam ni macam baik DIY kan. Kenapa orang nak spend banyak-banyak duit duk beli brand NAS yang premium? Satu faktor lagi yang kita kena pertimbangkan adalah ease of use. Untuk Synology NAS, lepas kita pasang drive, turn on, kita gunakan DSM dia. Kita create account, secure dia punya login dan create dia punya storage pool. Terpulang kita nak set up storage macam mana. Nak utamakan size boleh, nak utamakan redundancy pun boleh. Dan terus kita boleh gunakan Synology NAS kita. Layout DSM ni memang best. Operating system dia sangat mesra user. Kalau nak ubah setting, kita boleh pergi control panel. Nak set access user, security semua kat sini. Senang, kemas dan jelas. Kalau tak cukup aplikasi, kita boleh tambah. Boleh install je dekat package center. Ada beratus aplikasi yang kita boleh install. Boleh klik je untuk install. Sekarang kita tengok pula kalau DIY punya NAS. Saya akan gunakan TrueNAS punya file, download dia punya ISO, kita buat bootable punya drive, cocok dekat USB komputer dan kita akan install. Mula-mula kita akan gunakan konsol setup dia lah. Ini tak berapa cantik UI dia. Just nak install je. Bila dah settle, kita boleh access menggunakan IP address dia punya UI. Akan nampak dashboard dia dan benda pertama saya nak buat adalah setup dia punya storage. Kita create dia punya pool. Bagi nama, susunkan kita punya drive macam mana kita nak buat, adjust setting sikit dan create pool.
inilah dia kita punya storage yang ada sekarang. Dan kena buat dataset pula. Dataset ni kira folder yang akan ada dalam storage ni. Saya buat 3 dah sebagai contoh. Ini pun banyak step dia tau. Bila kita dah ada folder yang nak diakses, kita pergi ke credential. Kita set user. Saya nak tambah user baru, namanya Berani Buat. Set lah password dia, level dia, apa dia boleh buat. Bila dah ada user, pergi ke sistem dan turn on SMB untuk file sharing. Sekarang kita kena patah balik ke dataset dan pilih folder yang kita nak akses. Contoh dokumen ni, saya create SMB share, ada setting dia, lepas dah setting, restart dan kena set lagi dia punya permission. Bila dah settle, barulah kita boleh pergi ke komputer kita, access folder dan gunakan NAS tu macam biasa. Bolehlah untuk access file ataupun simpan file. Tapi file tu kita tak nampak dekat UI dia, kita kena install app lain. Leceh kan? Ini DIY. Nampak beza dia kan? Saya dah gunakan dua-dua approach ni lebih 10 tahun dah rasanya. Memang saya start dengan DIY, tapi saya dah berpindah ke Synology. Saya nak synckan dengan tim-tim saya pun senang. Backup lagi. Satu lagi perbezaan dia adalah reliability. Bila satu set macam ni, dia kurang ada masalah tau. Berbanding dengan benda yang kita DIY ni. Lepas tu bila ada problem, kita kena settlekan sendiri kalau DIY ni. Kena spend masa, research, eksperimen. Kalau macam ni, kita ada support. Senang cerita lah. Synology NAS ni bila kita compare dengan DIY punya NAS, dia lebih kurang dengan komputer desktop bila compare dengan MacBook. Contoh saya ada MacBook Mac kat sini, MacBook Pro kat sini dengan desktop komputer ni. Ini harga dekat 20,000. Dengan RAM 64GB saya guna untuk edit video, buat 3D macam-macam lah kerja saya kat sini. Komputer yang desktop Windows kita DIY ke ataupun beli satu set ke, tapi biasa nak jimat lagi DIY lah. Ini yang 10,000 ni boleh perform laju sikit berbanding saya punya MacBook yang harga 20,000 pada certain task lah. Kalau macam video editing, still ini menang. Kalau buat 3D, main game ataupun benda-benda yang perlukan processing power yang tinggi, ini menang yang DIY ni dengan harga 10,000 compare dengan harga 20,000. Tapi nampak tak? Still orang gunakan yang 20,000 MacBook ni sebab dia punya reliability dia. Senang nak guna. Problem tu ada kadang-kadang tapi jarang sangat compare dengan komputer biasa. Tapi komputer biasa laju. Barang macam Apple ataupun Synology NAS ni, kita nak tweak tu mungkin ada cabaran sikit sebab banyak yang dia control. Tapi result dia masalah kurang. Susah nak kena hack, kurang isu virus ni. Ada tu ada tapi kurang sangat compare dengan kita DIY ataupun benda yang kita kena fully handle dia punya maintenance. Jadi target market dia siapa sebenarnya? Antara contoh Synology NAS ni dengan DIY. Kalau kita nak jimat, kita boleh spend masa yang banyak untuk troubleshoot, untuk belajar setup kita punya NAS sendiri. Kalau ada masalah, kita boleh cuba spend masa untuk settlekan, eksperimen, guna DIY. Jauh lebih murah dan kita boleh dapat performance yang jauh lebih tinggi. Tapi kalau kita nak mudah, terutama macam company, sebab tu banyak company guna macam ni, solusi macam ni sebab senang. Dia orang spend duit, letak dekat office, lepas tu dia punya team semua boleh gunakan NAS ni dengan mudah. Isu pun kurang. Kalau ada problem, contact support. Kalau masalah tu perlu keluarkan duit lagi, diorang keluarkan duit. Itu company biasanya. Sebab tu ya, biasa yang guna macam ni, company yang tak nak pening kepala. Contohlah, saya sebelum Berani Buat ni, saya buat bisnes menawarkan servis-servis website, design macam tu. Company-company ni patutnya boleh je hire orang. Hire pekerja yang boleh buat website, boleh buat design, boleh buat itu ini. Dia nak cari orang yang boleh buat tu satu hal lagi. Dia nak manage orang tu satu hal lagi. Problem. Jadi senang cerita, dia sediakan duit, dia bayar je company yang menawarkan servis tu. Itulah sebab kenapa orang company dia prefer jalan yang mudah walaupun kena spend lebih sikit. Dia akan pilih macam Synology NAS. Untuk orang yang nak berjimat, boleh spend masa untuk tweak, troubleshoot ni semua, dia akan pergi ke DIY. Alright, saya harap penjelasan ni membuatkan korang faham apa beza DIY punya NAS dengan NAS yang kita spend duit banyak untuk dapatkan solusi yang lebih kurang storage. Alright, tu je. Kalau nak tengok banyak lagi video education yang menarik, boleh pergi ke YouTube channel Berani Buat. Boleh subscribe kali. Jumpa dalam next video. Saya Wan Syafiq. Assalamualaikum.